Kami cuba melihat adakah murid-murid sekolah SKSK ni ada sifat empati untuk menolong murid yang lain. Jadi, kami buat satu adegan di mana Firas ni membawa surat khabar. Firas, cuba ceritakan sikit-sikit. Ya, saya lah Firas tu. Saya yang pegang surat khabar yang berat tu nak pergi kantin. Saya lalu kat koridor darjah 1. Lepas tu saya pun tengok semua orang tengah rehat. Jadinya saya pura-pura jatuh lah. Saya ingatkan ada orang nak tolong. Rupanya tak ada. Jadi saya kutiplah sorang-sorang. Tapi lambat laun ada juga orang yang datang nak tolong. Ada je kan, Firas? Ada je. Awak ditolong oleh beberapa orang kot. Tapi ada juga yang tak tolong kan? Tapi yang tolong tu bagus lah. Saya nak ucapkan terima kasih lah kepada yang dah tolong saya tu. Sebab saya sorang-sorang je kutip time tu. Untuk sesiapa yang tengok video ni dan tolong saya hari tu, korang memang terbaik. Terbaiklah. Okey, Firas, awak nak cakap apa-apa tak untuk murid-murid ni yang tak nampak awak tapi dia tak tolong langsung? Yang pertama lah, saya pun tak pastilah diorang perasan ke tak perasan waktu saya jatuh tu. Kalau perasan, diorang tolong lah kan. Tak maklum lah, kita terehat kan. Tapi nasihat saya lah kepada orang nampak tu tapi tak tolong, tanam sikit rasa empati tu. Jangan sombong, buang sikap negatif tu. Dengar tu. Okeylah korang. Firas, kau ingat tak orang-orang yang tolong kau masa tu? Ingatlah, diorang dah tolong. Kalau macam tu, jom cari diorang. Jom! Hafiz, nama Hafiz kan? Hafiz ingat tak waktu abang surat khabar tu jatuh? Ingat? Apakah perasaan Hafiz waktu tu? Kesian. Hai, Assalamualaikum. Nama awak Firas betul? Ya, betul. Dah lama kita nak cari awak. Kita nak cari awak, nak tahu sebab apa? Sebab awak tolong Firas masa tu. Hati awak memang baik. Okey. Sebab apa awak tolong Firas masa tu? Sebab mungkin kalau saya ingat time tu saya terlangkah je. Lepas tu saya tolong. Apa perasaan awak bila tengah tolong Firas tu? Angkat surat khabar. Saya rasa seronok jugalah kot sebab saya dapat buat pahala free-free macam tu je. Nama awak siapa? Nama saya Tengku. Pernah dengar lah awak yang tolong Firas masa tu kan? Awak tolong apa? Tolong abang susun surat khabar. Kesian tak dia masa tu? Kesian? Ada orang lain tak tolong? Ada. Siapa? Kalau awak ingat. Seorang je. Kawan-kawan, ingat je, bantulah jika ada yang memerlukan. Lebih-lebih lagi orang yang memerlukan bantuan adalah orang yang berada di dalam kawasan sekolah itu. Puas hati aku tengok kerja tu. Angkat lagi.